Hi, I'm Fiona here. Let's talk about orang yang telah memfitnah Fiona mengacau tunang dia. Oh my god. Kalau Fiona ni seorang perempuan, betul-betul seorang perempuan, Fiona akan malu tak kalau baca benda macam ni. I'm a boy, you know. I'm a boy, lelaki. Actually lagi dipanggil bapok, you know. But Fiona taklah sepenuhnya bapok sebab my body still a boys. I'm not have a tete, I'm not tidak mentukar jantina Fiona. So I think I'm not a really girl. Just my face, only face, you know. Only my face like a girl. So malu lah bodoh. Kau malu lah sikit. Takkan dengan bapuk pun kau nak jealous bagai. Oh my god, what is this happen in this world? Dunia. Dah lah kau cakap macam apa dia bagai mulut kau ni macam cabai. Suka aku tengok kau ingat kau seorang je ke boleh cakap-cakap macam tu? Aku boleh lah. Tak kau je lah. Kau ingat ikut kepala kau je. Oh please lah. Kalau aku ikut kepala aku aja dah lama Facebook ni aku dah kena report dah dengan Facebook ni. Kau ingat aku tak boleh jadi jahat Boleh Aku kalau dah jadi jahat kalah Rika Sumanto dalam cerita Bang Merah Bang Putih itu. Kita akan dilemparin ke jalanan. Okay, yang penting kalau bagi yang perempuan, kalau korang jealous dengan bapok, itu amatlah memalu-malukan amat malukan. Actually dia tu tunang kau dah lah. Dia memang dah terikat dah pun dengan jadi tunang kau. So kau tak perlu nak takut-takut sangat. Kalau kau takut sangat, just kahwin je. Tak perlu kau tunggu duit untuk kumpul duit nak membiayai kau punya hari perkahwinan itu nanti. Majlis perkahwinan kau tak perlu. Just kau kahwin je terus. Apa susah? Kahwin je terus. Terus senang. Duduk semua, duduk sekaki. Duduk kepala sekatil. Sekatil kau nak buat apa? Kau nak ikat dia ke? Kau nak kurung dia ke? Just it all. Jangan kau nak jelas-jelas macam kita orang ni. I'm not beautiful. I'm a boy. Takkan lelaki yang tuli, lelaki yang gagah. Love a bapok. Love a sunrem. Fiona tak nak ambil berat pasal ni sebab selepas Fiona membaca semua perkara ni and I think my head so big, you know. Kena heart attack heart attack. Baca dia punya status, oh my god. Memalukan, please, memalukan to me. So, bagi perempuan-perempuan di luar sana yang masih lagi tak berfikiran matang, janganlah kahwin dulu. Kau orang ajar. Pergi sekolah dulu. Belajar ke sama belajar ke kalau belum matang. Orang belum matang ni sebenarnya dia pergi sekolah tapi dia tak belajar. Dia pergi sekolah sekejap bergatal. Kata-gatal sebenarnya tak naklah meroyan-royan bagai kan. Sebab kalau meroyan ni boleh menyebabkan reputasi kita jatuh. Kalau Fiona ni perempuan, Fiona akan nyanyi lagu Abang pilih yang mana, bondan atau wanita. Kalau dia pilih bondan kuasa, masuk neraka ni. Neraka kan? Dah rupa pun macam neraka. Takkan nak bergerak dengan orang neraka pula. Berdosa membuat sama sejenis Aku lagi tahu dosa, engkau tak tahu dosa pula engkau. Kalau betul tu Rania Tania and not fake account, I hope kau pergi jumpa aku and minta maaf. That's all. Just minta maaf and we do video yang kita dah berdamai and kita dah berminta maaf antara satu sama lain. Yeah, I will forgive you. You apologize. By the way, yeah. Good evening and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta lah berbuat baik sentiasa. Walaupun kita ni memang dah buat dosa, yang penting kita sentiasa buat baik. Tu je. Terima kasih.